Sebab kalau bagi aku lah kan, kalau kita baca tadi tu, dia kata pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam. Betul. Maksudnya, kau nak hukum dia. So, fatwa tu adakah menghukum? Hukum ni maksudnya kau kena denda, kau kena sebat. Itu hukuman lah kan. Bila kau buat kesalahan bertentangan dengan perintah agama, contohnya kau berjudi, kau tak pergi solat jemaat, kau tak puasa bulan Ramadan, itu boleh denda lah kan, bila kena tangkap. Dia kena hukum. Itu memang kena pada orang lah. So maksudnya kalau company tu menganjurkan judi, kau tak boleh lah nak charge company tu, tapi kau kena charge orang yang buat benda tu lah. Tetapi fatwa ni dia tidak termasuk bawah takrifan itu. Bagi aku lah kan. Kalau yalah, aku jadi majlis agama Islam ni, itulah argument aku. Jadi kalau fatwa ni dia berkaitan dengan kepercayaan pengembangan, so tak kira lah siapa-siapa pun. Sebab as long as kau tak breach perlembagaan mengatakan benda ni sebagai, sebab Islam tu kan dia luas. So fatwa tu sendiri dia boleh meliputi apa saja, dia tak mesti orang saja. Itu argument aku lah kalau aku jadi lawyer sana lah kan. Yalah. Dia ada apa tu, ada bagi dia itu apa dia punya penguasa pula, dia memang kata boleh memfatwakan pertubuhan ke, itu memang ada dia kata yang dalam enactment Perdana Negeri. Ada dia tulis. Kalau dari segi proses buat fatwa ni, dia apa-apa saja kalau diminta untuk dibuat, so boleh buat fatwa apa-apa saja dah. I see. Sebab dia expression of opinion lah oleh juris, itu saja. Cuma dia ada level yang lebih tinggi sebab dia boleh digazetkan dan boleh dipatuhi lah. Maknanya ada kuasa undang-undang lah di situ. Dari segi kalau lawyer yang sebelah, kalau katakan diorang dapat benda apa diorang nak ni kan, sistem Islam ni, ada apa-apa efek ni kepada benda-benda sekarang ni ya? Saya rasa ramai orang tak tahu benda tu. Efek dia, saya rasa mungkin kesedaran pihak-pihak pentadbiran lah. Mungkin dari segi ilmu, dari segi perlembagaan tu mungkin diorang tidak begitu mendalam. Kalau tanya orang lah, berapa orang yang pernah pegang perlembagaan persekutuan? Tak pernah. Semalam ada orang panggil aku bentang pasal RU 355 kan. Ada lebih 60 orang datang. So aku tanya semua, siapa yang pernah pegang perlembagaan persekutuan dalam bentuk mazhab? Lah kita katakan, Al-Quran tu mazhab kan. Tak benar dia. Dalam bentuk digital kan. Tak ada seorang pun. Walaupun dah umur 70 tahun tak pernah. Betul. So kalau kita orang Islam tak pernah pegang mushaf Quran, macam mana kita nak panggil kita orang Islam? Contoh, kalau kita warga negara Malaysia, kita tak pernah buka perlembagaan Malaysia, macam mana kita nak panggil kita sebagai warga negara? Tetapi kita nak salahkan orang, tak juga, sebab benda ni tak pernah jadi silibus dalam kurikulum belajar kat sekolah kan. Tak ada. So bila dah habis peringkat sekolah, masing-masing sambung universiti ada sambung bahagian matematik, bahagian sains, bahagian mengajar Islam, mana nak pegang lagi benda tu? Kita dulu. So kawan-kawan dulu ada semua. Kalau di pejabat agama Islam, so diorang tidak faham, sedangkan benda tu yang penting mereka faham, sebab benda tu yang govern mereka sebagai pegawai kerajaan kan. Sebab pegawai kerajaan ni maksudnya melaksanakan dasar-dasar
kerajaan. So kerajaan tu sendiri tertubuh kerana ada perlembagaan. Ada Tapi kau sendiri tak pernah baca. Jadi itu bila kadang-kadang bila buat sesuatu tindakan tu dia miss out lah sesuatu yang mungkin bertentangan dengan perlembagaan dan sebagainya kan. So dia punya repercussion Zul, katalah kalau sistem Islam ni menang, adakah pertubuhan lain pun boleh dihalalkan balik ke? Kau yang mana dah diharamkan kalau digunakan for the same argument? Mungkin lah. Ha? Mungkin lah. Pertubuhan yang maknanya fatwa tidak boleh mengharamkan pertubuhan lah. Dia boleh mengharamkan individu saja kan. Itu Dia kalau boleh mengharamkan individu saja. Contohnya kalau ada golongan ajaran sesat lah. Dia bergerak di bawah syarikat insan. Kita kata syarikat insan Sdn Bhd. Syarikat hakikat insan Sdn Bhd contoh. Kan? So, fatwa tak boleh nak mengharamkan syarikat hakikat insan ni. Tapi kalau dia bukan orang, kalau dia tak bawah entiti apa-apa, contohnya dia macam satu kumpulan geng guru yaya, boleh lah kan? Individu lah. Bentuknya. Dia boleh haramkan guru Yahya lah dan individu tu. Dia boleh kan. Tapi tak boleh haramkan guru Yahya Sdn Bhd, tak boleh haram. Okay. So dia main technical lah benda ni. Tapi kalau haram, apa jadi pada sistem Islam tu? Dia kena tutup kedai ke, dia boleh buat company lain ke, macam mana? Dia punya ini pun dah pernah dicabar. Ada reported case tahun 2011. Dewan Pemuda Masjid Malaysia lawan Sispora Malaysia. Kes tahun 2011. Dewan Pemuda Masjid. Dewan Pemuda Masjid. Dewan Pemuda Masjid ni dia berdaftar juga di bawah Akta Syarikat. Okey. Sispora Malaysia pun berdaftar di bawah Akta Syarikat juga. ROS kan? Okey. Kalau ikut dalam kes ni dia kata applicant is registered under Companies Act. Respondent is also registered under the Companies Act. Okey. Tak mungkin dia buat juga syarikat ni bawah Sispora ni, mungkin ada juga syarikat nama Sispora. Lepas ada tu juga dia kata sini bergaduh pasal apa keputusan ni? Keputusan dia, mahkamah kata Dewan Pemuda Islam ni tak boleh nak saman sistem Islam. Sebab yang govern benda ni adalah SSN. Sebab daftar bawah SSN, so kau kena SSM lah ambil tindakan. Bukan kau pergi saman pula. Apa jadi hal yang sebagai busybody saja. Kalau kau tak puas hati, kau pergi report SSM lah. SSM yang saman sistem Islam. Sebab SSM sebagai regulator. Jadi kau kalah lah kes tu. So yang Dewan Pemuda Islam ni nak saman on what ground? Apa halnya tiba-tiba nak saman Islam lah? Kat situ. Dia kata a declaration that system Islam is not the legal and valid name of the organisation of the respondent. Satu deklarasi bahawa perkataan sistem Islam tu bukan satu nama yang sah yang melambangkan organisasi responden. Dan responden dihalang daripada menggunakan perkataan sistem Islam dalam mana-mana brosur dia, pamphlet dia atau statement dia. Dan satu perintah supaya responden ni membuang perkataan sistem Islam daripada signboard mereka, website dan sebagainya. So, tapi dia kalah lah. Kalah awal. Dia preliminary objection, dia kata yang kau nak bawa kes ni kau tak ada locus. Tak ada locus standby lah. Okey. Okey.
Kalau yang 19 ni boleh pergi sana kalau dengar. Macam Mahkamah Persekutuan ni boleh dengar. Dia Boleh. Keputusan pukul Kalau nak pergi. boleh lah. Dekat mana? Putrajaya? Itu Putrajaya lah. Putrajaya. Okey. Ada okey, kalau nak tengok kan, okey, itu dari segi dia punya kes yang ini kalau kena Mak Suri dia kata kalau macam boleh, ini sebab yang kau pun bagian syariah juga memang buat satu ni dia kata pasal dia sistem Islam menyokong perhimpunan LGBT 2019 mungkin boleh komen sikit lah. Dia suruh cakap menggesa amalan bersunat diharamkan. Aku sini pasal bersunat perempuan kot, tak salah aku. Menyatakan Al-Quran tidak pernah mewajibkan memakai tudung. Dia hanya pilihan peribadi seorang. Lepas tu dia tolak hudud jugalah. Mungkin kau boleh komen sikit dia punya, ini antara hujah Dr. Ahmad Sanusi lah yang bagi kan, kenapa dia kata sistem Islam ni sesat lah. Yelah, inilah yang Majlis Agama Islam Selangor guna pun. Dia kata apa yang sistem Islam tu buat tu adalah bertentangan lah dengan ajaran Islam. Tapi bagi aku lah ya, kita nak sekat pemikiran ni agak sukar sebenarnya. Betul. Ya, kita nak sekat orang daripada berfikir. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Susah kan? Bila orang berfikir, dia akan keluar pertanyaan-pertanyaan. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa pakai tudung? Apa hujahnya? Dalam Quran tak ada kan? Contoh kan? Sebab dalam Quran dia memanglah tak sebut tudung. Dia sebut khimar. Dengan jilbab. Tu ada mufti wilayah buat keluar statement kan, dia kata khimar tu adalah tudung kat kepala. Orang Arab guna istilah tu khimar. Jadi melabuhkan khimar tu sehingga menutup ruang tengah antara jubah tu supaya terlindung payudara. So maksudnya adalah tudung. Tapi kalau cari perkataan tudung dalam Quran tu tak jumpa. So maybe kena masukkan perkataan khimar ni dalam kamus DBP ke kot. Kamus dewan. Kamus terus. Yalah kan kena buka tafsir kan. Jadi cuma poin aku, kita nak sekat orang daripada berfikir, nak suruh orang semua berfikir macam kita berfikir susah. So apa yang boleh dibuat adalah untuk menggerakkan satu counter attack lah. Kalau Israel serang Tehran, Tehran serang balik Israel, macam tu contohnya. Kan? Okay. Jadi bila sistem Islam buat keluar satu statement, pejabat agama Islam ni keluarlah satu statement balas. Jangan biar je. Jadi kalau kita tak setuju dengan dia, kita keluarlah hujah-hujah kita. Masalahnya kita tak ada satu yang tindakan responsif gitu. Majlis Agama Islam pula ialah ni kan pegawai kerajaan. Bos tak suruh tak buat lah kan. Lambat sikit. So kita terikat dengan birokrasi lah kan. Okey. So, tapi Majlis Agama Islam pun boleh sebenarnya cari mana-mana NGO, kerja kau ni counter attack dengan sistem Islam. Kita bagi geran tahunan kan, 100,000 ke 50,000 setahun kan. Lah. Cyber trooper. Macam cyber trooper lah, tapi yang valid punya lah kan. Kau ada panel syariah kau sendiri apa semua. Kerja kau ni kau counter je statement media oleh sistem Islam. Sebab sistem Islam ni memang dia produktif. Betul. Apa keluar je satu statement berkaitan Islam dan wanita, petang keluar lah. Cepat. Dan itu satu aspek. Yang keduanya,
Ini tak dinafikan juga lah, sebab saya pun ada pernah collaborate dengan sistem Islam juga. Tahu awal-awal saya praktis dulu, saya banyak buat kerja pro bono. Ada ramai juga ibu-ibu tunggal ni yang datang kepada sistem Islam untuk tanya kan macam mana nak cerai, nak tutup nafkah anak dan sebagainya. Jadi dia dapat tahu saya program macam ni, sisi Islam call saya lah untuk rujukkan kes tu pada saya, sebab untuk bawa kes tu kan. Saya pro bono lah ni. Ada kes yang saya ambil, ada kes yang saya tak ambil lah. Tapi maksudnya dia ada fungsi lah sebagai satu NGO wanita ni. Cuma poin saya itu tadilah, kalau buat pemikiran ni memang banyak pandangan daripada sistem Islam ni dia keluar daripada kebiasaan lah orang berfikir. Okey, betul tak betul tu satu hal lah. Doktor, kalau apa tu, salah satu macam mana lah kalau ya Israel bom, Iran pun bom lah. Sebab saya rasa dalam pemikiran ni boleh kalau dijadikan macam satu debate yang civil ke, dia panggil, dia bawa hujah dia, agama mungkin sebelah kita bawa, jadi orang kat tengah ni tak ada confuse. Macam kita boleh explain dengan panggil yang yalah yang okey sikit ke, boleh berhujah bagi dia punya bukti-bukti kan. Panggil hujah banyak. Saya pun pernah attend sidang meja bulat dengan dia orang dulu. Ada saya pernah buat. Contohnya macam isu hudud contohnya. Memang sistem Islam ni dia tak terima. Betul lah, dia tak terima. Dan bila dia hadir ke sidang meja bulat tu, dia akan berpegang teguh lah dengan pandangan dia tu, walaupun kita tunjuk dalil dan sebagainya, dia masih lagi dia akan berpegang lah dengan pandangan dia tu. Okay. Walaupun pandangan dia tu dalil tak kuat. Tak apalah, tapi kalau benda tu dah macam ada buat dan benda tu terbuka ataupun direkodkan dalam YouTube, perbincangan tu dah ada dua belah pihak. Jadi pada orang tengah ni boleh tengokkan argument mana yang lagi kuat lah. Betul tak? Kalau super tak macam Israel, kalau begitu dia memang akan argue je. Satu dunia sampai sekarang dia boleh argue. Tapi orang yang tengah yang boleh berfikir, dia boleh nampak mana yang lebih logik lah. Itu je. Ya, macam fatwa pengharaman sistem Islam ni kan, oleh kerajaan negeri Selangor ni. Kalau kita tengok laporan dia hakim Mahkamah Rayuan dia ada sebut sini dia kata keputusan ni dia kata bagi mengesahkan falsafah dan pegangan tersebut, satu dialog telah diadakan di antara responden satu dengan perayu satu, maknanya antara sini Islam dengan majlis Islam lah. Setelah semua tindakan tersebut diambil, barulah responden satu mengemukakan pendapat atau pandangan seperti yang dinyatakan dalam warta fatwa tersebut. Berdasarkan fakta kes, satu dialog telah diadakan di antara responden satu dengan perayu satu. Dialog yang diadakan dengan perayu satu adalah satu ruang untuk perayu satu menyatakan pendirian berhubung falsafah dan pegangannya berkait dengan agama Islam dan hukum syarak. Dialog tersebut adalah satu manifestasi pemberian hak untuk didengar kepada perayu satu sebelum disediakan warta fatwa tersebut. Sekiranya dialog yang diadakan masih didapati tidak mencukupi, fatwa itu sendiri pun tidak memerlukan hak untuk didengar kepada perayu satu. Jadi maksudnya dapatan mahkamah dah ada peluang diberi dialog tu. Tapi dialog tu direkodkan tak? Boleh tengok perdebatan dialog tu? Ada minit-minit lah. Minit lah, dia tak ada macam video lah. Ada minit-minit. Boleh tak kat YouTube? Ini dalaman. Okay. Dia pasal dia nak
Oh tak, bukan YouTube lah. Ini kepastian. Yalah, bila ada macam ni, kadang masyarakat umum yang tak ada akses macam ni, kadang sebab kat macam Israel, tapi kalau benda tu dah ada didebatkan macam Piers Morgan, jadi orang boleh nilaikan sendiri. Sebab kalau dia pergi kat Islam, dia bagi argument dia. Kalau orang tu pergi kat Jais, dia tak pernah ada satu pertemuan. Yalah, itulah yang sepatutnya Majlis Agama Islam ni buat. Kan? Yalah. Sebab aku rasa lah cara kita nak handle fahaman ni, cara dialog lah yang paling terbaik. Yalah. So dialog tu boleh secara terbuka kan. Ada dialog secara tertutup. So kalau kita nak untuk public consumption, kita buat betul-betul lah. Betul. Jadi kan? Kita boleh menilai lah benda macam tu kan. Sebab kalau aku pernah pengalaman sini pernah jadi moderator lah untuk interface punya interface punya dialog lah antara ada Kristian, Buddha dengan Hindu semua ada Islam. So yalah, antara banyak satu benda yang diorang tanya, yang dia bising, ada seorang orang Kristian, dia kata kenapa kita haramkan Ahmadiyah tu, macam Ahmadiyah ke? Adalah pertubuhan tu kat Malaysia, kita macam ambil satu kenapa tak dia nak ikut tu suka hati dia orang lah kan. Tu aku masa tu aku bukan speaker, aku moderator je, aku suruh yang tu jawab kan, tapi dia tak nak jawab sangat. Tapi basically aku cakap macam kat Malaysia ni, aku faham dia punya logik pasal aku cakap nak bagi orang senang. Kalau banyak mazhab ke, kalau banyak fahaman ke, nanti ada keceliruan di penduduk lah tu kan. Kita tak faham kenapa orang tu sembahyang macam ni, kenapa orang tu tak sembahyang. Kata ada orang kata buat fahaman, kata minum arak pun boleh kan. Sebab aku bagi argument pada orang Kristian tu. Aku bagi macam tu je lah. Sebab tu aku cakap kalau tengok dekat US pun, satu Kristian aku cakap bagi tu, dekat US kan ada 40,000 fahaman yang Kristian pecahan. Tapi bila aku tanya ada seorang lagi ada 60,000. Sampai Church 80s pun ada sekarang buat. So segala macam. Jadi aku cakap that's why aku rasa salah satu tugas ialah kita ada Jabatan Agama Islam ke, untuk bagi orang macam aku lah yang tak berapa pandai kan. Jadi kita ikut je lah kot. Ke macam mana tu pendapat kau? Betul lah tu. Jawapan tu betul lah kan. Tapi kalau yalah, betul lah kalau dia pasal orang ni dia tak ada, kadang-kadang dia memang tak ada background pasal Islam. So bila satu pandangan tu diberi, dia rasa logik, dia akan ikut lah. Macam Ayapin lah kan. Macam Ayapin, ada pengikut dia yang rasa Ayapin tu logik. Bahkan ada pengikut dia tu Kamariyah Ali ya. Kes, ada reported kes lah. Kamariyah Ali tu balik daripada Azhar. Azhar punya keren. Tapi Ayapin so barangkali dia rasa ada logik di situ kan. So orang ni dia follow je kadang-kadang. Dia rasa walaupun kita rasa Ayapin tu mengarut buat apa teko besar-besar kan. Itu tapi kalau Ayapin dia kata itu manifestasi apa kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun ada benda macam tu. Kan logik tu. Itu yang apa tu, aku dengar ceramah Ustaz Barisha juga lah. Dia kata yang filem yang apa, Walid Faizal Hussein tu. Paling banyak orang suka Bid'ah yang banyak benda tu viral, banyak tengok dekat Indonesia. Sebab Indonesia ni dia lebih bebas. Aku rasa tak tahu dia ada Majlis Agama Islam dia ke tak kan. Dia sebab dia ada, tetapi dia Majlis Agama Islam tu macam NGO saja. Dia bukan macam Majlis Agama Islam di Malaysia ni yang boleh hukum orang. Tak ada kuasa perundangan semua lah. Tak ada kuasa. That's why kalau macam dekat sana, macam dia bebas, dia boleh kahwin Kristian dengan Islam ke, dengan Buddha kan. Dia macam terpulang lah. Fatwa dia tidak melarang. Macam kita melarang lah benda tu. Fatwa dia. Cuma di Malaysia ni, yelah kan, kalau tanya aku personally pun, cara kita mendefinisikan ahli kitab tu sebenarnya bagi aku agak ekstrim lah. Sebab kalau ikut definisi kita, dia mesti keturunan asal dia tu Kristian. Dan mesti mengamalkan ajaran kitab Injil yang asal. Mana ada bagi lah. Mana nak cari kan? So bagi aku tak logik lah.
Ya, tapi itulah definisi yang diberi kepada ahli kitab. Kalau Yahudi pula, keturunan yang mengamalkan kitab Taurat yang asal. Mana lagi? Zaman Nabi pun kitab Injil, kitab Taurat dah disereweng. Betul. Zaman Nabi Tak- Muhammad lagi dah tak betul. Tapi mungkin ulama kita nampak kot sebab yang Kristian sekarang ni macam dah mengarut banyak tu pun kan. Tak Lagi kau pelik lah. rasanya Kristian ni dah menyimpang daripada zaman Nabi Muhammad lagi pun kita dah argue. Ada menyimpang dah. Dah nyimpang Ya. dah. Cuma kita muamalat dengan orang Kristian dengan orang Yahudi ni dari segi sembelihan Dah. dan juga dari segi perkahwinan. Ha. Maksudnya kalau dia sembelih kita boleh makan. Betul. Kalau dia Kristian kita boleh kahwin. So mungkin itu dah dari segi Jabatan Islam ni dia buat strict definisi tu supaya tak nak ada kahwin campur ni. Ya. Supaya nanti anak tu tak pening lah kan. Betul. Dalam keadaan kita sekarang ni pun Dah macam-macam kes. orang bukan Islam kahwin secara civil, tiba-tiba satu pasangan masuk Islam, Dah jadi kacau. lepas tu anak pula jadi kacau. Kan kes Indira Gandhi, kes Losio apa tu. Itu yang bukan kahwin campur, itu kahwin asal. Cuma salah seorang masuk Islam. Aku tak boleh bayang lah kalau ada kahwin campur nanti. Kita Islam, bini kita Kristian, tiba-tiba beranak, lepas tu bercerai. Macam mana? Betul. Takkan pening. Lagi kucak-kacir lah. Jadi bagi aku, mungkin kita dah terbiasa dengan definisi sebegitu, kekal je lah, tak ada masalah pun. Ramai lagi anak gadis Islam yang tak kahwin kan. Yalah. Kenapa kita nak pergi ni? Dan kita kalau aku pernah tanya orang berjabat agama Islam, kes-kes yang nak murtad ni banyaknya yang berasal daripada perkahwinan. Dia masuk Islam kerana nak kahwin. Banyak agama dia So, balik. kita nak kahwin, rupanya yang laki ke yang perempuan ni masih lagi mengamalkan hidup yang bukan Islam. So perkahwinan tu tak tenteram, dia bercerai. So bila bercerai, dia rasa terabai, dia nak masuk balik agama asalnya.